Cikgu-cikgu, saya akan tunjukkan cara untuk duplicate yang OPR. Okey, first cikgu sudah klik link masuk ke OPR ini kan. Jadi cikgu pergi ini duplicate. Nah, nampak ikonnya duplicate atas, cikgu tekan dia akan duplicate satu template baru. Jadi ini sudah template baru. Lepas tu cikgu untuk masukkan gambar, cikgu pergi ke hujung kanan ni, kiri ni, ada nampak upload. Klik, lepas tu klik upload file, cari gambar dalam device cikgu, laptop cikgu ke handphone cikgu. Lepas tu pilih gambar yang cikgu perlu. Okey, klik gambar. Lepas tu tekan open. Dia akan masukkan gambar dalam Canva. Okey, gambar, tunggu gambar tu di-upload. Cikgu tunggu dia upload, lepas tu cikgu tekan gambar yang cikgu nak masuk. Tekan, dia akan terus masuk ke canvas ini. Lepas tu, untuk gambar ni, okey, saya sudah lock frame. Cikgu tekan frame, lepas tu unlock dia. Okey, bila unlock, lepas tu cikgu hanya drag saja gambar masuk ke dalam frame. Jika gambar tu yang cikgu masuk silap, cikgu right click gambar tu, pergi detach image. Lepas tu tekan tong sampah ni untuk delete image. Itu sahaja.